Ukraine telah mengubah taktik serangan terhadap Rusia secara mendadak dan mencatat rekod sendiri dalam jumlah serangan. Angkatan Tentera Ukraine sepanjang minggu lalu telah menggunakan 26 peluru berpandu jelajah jarak jauh Flamingo dan hampir 8,500 drone. Ini hanyalah data rasmi dari pihak Rusia. Sebenarnya jumlah drone dan peluru berpandu mungkin lebih banyak lagi. Selain itu, nampaknya musim Walberis telah tamat secara rasmi. Di Rusia, buat pertama kalinya pada malam ini, gudang syarikat ozon telah diserang. Selain itu, malam ini juga telah direkodkan serangan ke atas loji penapisan minyak Novokuibishevsky, di mana kebakaran besar telah tercetus. Selain itu, pada 22 Ogos, pasukan pertahanan Ukraine telah menyerang tangki bahan api di kompleks pemunggahan minyak Yeysk di wilayah Krasnodar, Rusia. Tetapi itu belum semuanya. Di Crimea, lapangan terbang dan pesawat Rusia terbakar. Begitu juga dengan sistem radar mereka yang paling kuat. Dan juga, sangat ketara bahawa sesuatu yang sangat pelik mula berlaku dengan drone dan roket banderol Rusia yang mula dilancarkan oleh Rusia ke Kiev. Jadi entah kenapa, roket banderol ini mula menyimpang dari laluan dan terbang ke Belarus. Dan hari ini, salah satu banderol tersebut telah terhempas dan meletup di wilayah Homiel, Belarus. Kita juga akan bincangkan apa yang sedang berlaku dengan banderol-banderol ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan semua topik ini. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka pada episod ini dan jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah video ini. Terima kasih. Bila dia akan mula turun? Saya rasa ia akan mula turun sekarang. Ada orang sedang turun. Terima kasih. Ya, saya takut. Dia baik, dia akan lalu sahaja. Tidak, dia akan turun di sini. Tengok. Oh, ada. Apa? 1, 2, 3. Tidak. Ia terbang ke Nova. Hebat. Ah, lihat. Lihat. Jadi musim Walberis nampaknya sudah berakhir secara rasmi. Musim ozon bermula. Drone Ukraine pada malam 22 Ogos telah melancarkan serangan ke atas pusat logistik ozon di Chapayevsk, wilayah Samara, dan ke atas loji penapisan minyak Novokuibishevsk. Menurut syarikat ozon, akibat serangan itu, kebakaran telah berlaku di gudang dan operasi fasiliti tersebut dihentikan untuk tempoh yang tidak ditentukan. Pihak syarikat menyatakan bahawa beberapa minit sebelum serangan, lebih 500 pekerja telah dipindahkan. Mereka juga memaklumkan bahawa barangan dari gudang tersebut telah disembunyikan dari paparan di pasar dalam talian dan pesanan yang dihantar dari fasiliti itu akan dibatalkan serta wang pelanggan akan dipulangkan. Kompleks pengedaran ozon di kawasan Taman Industri Chapayevsk telah terkena serangan. Terletak kira-kira 1 kilometer dari situ yang mana lokasinya sangat ketara. Kira-kira 1 kilometer dari situ terletak perusahaan Promsintes dan Polimer yang menghasilkan bahan letupan, senjata dan peluru. Kedua-dua kilang ini sebelum ini sudah pernah diserang. Ozon sebelum ini menyebut kompleks di Chapayevsk sebagai hub logistik terbesar mereka di Volga dengan keluasan keseluruhan 135,000 meter persegi. Ini, sebagai makluman, adalah serangan pertama ke atas gudang ozon. Sebelum ini, drone Ukraine secara sistematik menyerang fasiliti Walberis. Sejak 18 Julai, sekurang-kurangnya 12 fasiliti Walberis telah terjejas, termasuk pusat terbesar di Podolsk, Elektrostal dan bandar-bandar lain. Kerugian akibat serangan ini mencecah hampir 1 trilion rubel dan pasar dalam talian Walberis telah kehilangan 1/4 daripada keupayaan logistiknya. Kini, serangan tersebut turut menjejaskan ozon, pemain kedua terbesar di pasaran. Selain itu, kebakaran telah berlaku di kawasan kilang penapisan minyak Novokuibishevsk yang dimiliki oleh Rosneft.
Walaupun begitu, perlu diingat bahawa kilang penapisan minyak di Novokuibishevsk sering menjadi sasaran serangan. Pada tahun ini, serangan telah berlaku bermula dari 18 April. Kemudian beberapa hari selepas itu, satu lagi. Kemudian lagi dan seterusnya. Sebelum ini, di Markas Besar Angkatan Tentera Ukraine, mereka menyatakan bahawa kilang penapisan minyak Novokuibishevsk turut menghasilkan bahan api untuk enjin jet penerbangan iaitu untuk pesawat tentera. Selain itu, pasukan pertahanan Ukraine pada 22 Ogos telah menyerang tangki bahan api di kompleks pemunggahan minyak Yeysk di wilayah Krasnodar, Rusia yang kotor. Seperti yang dinyatakan oleh Markas Besar Angkatan Tentera Ukraine, selepas serangan itu, kebakaran besar telah tercetus di kawasan tersebut. Kompleks pemunggahan minyak Yeysk adalah sebahagian daripada infrastruktur Pelabuhan Laut Yeysk di wilayah Krasnodar, Persekutuan Rusia. Pelabuhan ini terletak di pantai Teluk Taganrog, Laut Azov. Kompleks ini mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan penghantaran produk petroleum ke pengangkutan laut. Sementara itu, ada rasa bahawa Angkatan Bersenjata Ukraine telah belajar untuk melawan dengan berkesan dron peluru berpandu banderol Rusia. Malam tadi, dron tanpa pemandu Rusia, roket banderol, telah jatuh di wilayah Belarus. Insiden itu berlaku berhampiran bandar Kopotkevichi, wilayah Gomel, dan pada waktu pagi, ternyata sekurang-kurangnya 12 dron banderol Rusia telah memasuki ruang udara Belarus. Nampaknya sebahagian daripada mereka sudah pun terbang dari wilayah Ukraine. Akhirnya diketahui bahawa salah satu dron tanpa pemandu itu telah jatuh di kawasan Kopotkevichi. Saluran pemantauan Ukraine mendakwa bahawa dron itu kehabisan bahan api, selepas itu ia terhempas di ladang. Oleh itu, saya boleh mengandaikan bahawa sistem peperangan elektronik Ukraine kini boleh mengalihkan banderol ini ke kawasan yang selamat bagi Ukraine, supaya mereka, tanpa bahan api, jatuh di ladang-ladang di sana. Dengan kemunculan dron Rusia, pihak Belarus malah telah menggunakan sistem pertahanan udara mereka. Selain itu, sebuah pesawat tentera Su-30 juga telah diterbangkan dari lapangan terbang di Baranovichi. Insiden ini, itulah yang penting. Maklumat mengenai dron Rusia diterima dari beberapa kawasan di wilayah Gomel dan Brest. Khususnya, dron-dron itu dikesan berhampiran Narovia, Mozir, Petrikov, Svetlogorsk dan Yelsk. Sementara itu, Ukraine telah mencatat rekod sendiri bagi jumlah peluru berpandu dan dron yang dilancarkan ke atas Rusia. Angkatan Tentera Ukraine dalam minggu terakhir telah menggunakan 26 peluru berpandu jelajah jarak jauh Flamingo dan hampir 8,500 pesawat tanpa pemandu telah digunakan untuk menyerang Rusia. Perkara ini dimaklumkan oleh Kementerian Pertahanan Persekutuan Rusia. Jumlah senjata serangan udara yang digunakan dalam seminggu ini menjadi rekod sepanjang tempoh perang. Angkatan Tentera Ukraine, menurut Jabatan Rusia, juga telah melancarkan 70 bom udara berpandu dan 17 peluru roket sistem HIMARS dan Avtostrong. Secara keseluruhan, Ukraine sejak beberapa bulan kebelakangan ini telah meningkatkan serangan udara ke atas Rusia. Pada pertengahan Ogos, peluru berpandu Flamingo telah menyerang pusat angkasa di Samara, di mana roket untuk versi Rusia Starlink dihasilkan. Pada akhir Julai, Flamingo telah melancarkan serangan ke atas kilang peluru berpandu anti-pesawat di Kirov. Pada bulan Jun, sebuah syarikat di Volgograd yang menghasilkan pelancar untuk sistem Iskander dan Topor telah menjadi sasaran serangan peluru berpandu. Selain itu, dron Ukraine secara sistematik menyerang kemudahan infrastruktur minyak dan gas serta pusat logistik Wildberries dan kini Ozon di seluruh Rusia. Hari ini juga muncul butiran baharu mengenai serangan terdahulu oleh Angkatan Bersenjata Ukraine. Akibat serangan ke atas lapangan terbang Primorsk-Akhtarsk di wilayah Krasnodar, Persekutuan Rusia, sebuah stesen radar mudah alih Niobe dan 18 bangunan gudang untuk penyimpanan dron telah rosak. Perkara ini dimaklumkan oleh Markas Besar Angkatan Tentera Ukraine dengan merujuk kepada hasil analisis tambahan terhadap serangan yang dilakukan pada 20 Ogos. Saya ingin maklumkan bahawa Niobe ialah stesen radar mudah alih 3 koordinat Rusia dalam julat gelombang meter yang direka untuk mengesan pesawat, helikopter, peluru berpandu jelajah dan balistik serta dron. Radar ini boleh mengesan sasaran yang sukar dikesan, termasuk yang menggunakan teknologi stealth. Kini, radar ini sudah tiada pada pihak Rusia.
Selain itu, Zelensky hari ini menyatakan bahawa pasukan pertahanan Ukraine telah melancarkan serangan ke atas lapangan terbang tentera Rusia di Saki, Crimea yang diduduki sementara. Akibat serangan baru-baru ini di lapangan terbang tentera itu, sebuah pesawat Su-24M dan 4 lagi peralatan lapangan terbang telah dimusnahkan. Lapangan terbang Saki merupakan aset ketenteraan penting Rusia di Crimea yang diduduki. Ia digunakan untuk menyokong operasi penerbangan tentera Rusia yang menyerang sasaran di Ukraine di selatan negara kita. Jadi, operasi angkatan bersenjata Ukraine, seperti yang dikatakan, terus berlangsung dengan cukup berkesan. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah siaran ini. Langgan saluran ini dan tekan loceng dan jangan lupa semua itu. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.